Baiklah, gadis-gadis, siapa yang akan buka dulu? Ya, mari kita lakukan bersama. Wah, itu pizza. Wah, nampaknya Emma mendapat versi murah hidangan kegemaran semua orang. Dan bagaimana dengan pizza ini? Sangat menyelerakan, Mary. Pizza premium. Mia baru saja pengsan sepenuhnya. Oh, adakah semuanya baik-baik sahaja? Oh, bagus. Sudah tiba masanya untuk melihat keindahan ini. Wah, kamu dapat satu pizza dengan kupang? Seharusnya harus Mia suaranya menjelarakan langsung. Ya, kamu dah singkirkan lebihan di saat saya. Boleh kaya situ pizza Rian sekarang? Mudah so? Ya, bagaimana pendapat kamu, Mia? Ya, dia nampaknya tidak terkesan. Dan bagaimana pizza yang begitu mahal boleh jadi begitu teruk? Nampaknya Mia ada idea. Satu kerak. Baiklah, mungkin sekurang-kurangnya itu tidak akan mengecewakan. Mari kita lihat. More period cards Sylvian Main agaman Farrell. Dia pasti suka. Wah. Ayolah, serenlay Tanawake, Mary. Pizza kegemaran saya. Rasa yang unik ini. Apa? Adi, Bolehkah kamu adakah tolong anda kerak? perlu... Baiklah, betapa peliknya dia. Baiklah, saya ada banyak lagi kepingan pizza yang sedap di sini. Yang mana satu nak mula, mungkin 2 sekali. Dan 3 sekali. Kenapa tidak? Dan yang terakhir. Hebat, sedapnya. Giliran anda, Emma? Nampaknya Emily langsung dia biasa dengan pizza beku. Dia perlu panas. Ayo, Emma. Fikir. Chef pribadi Emma sudah bersedia untuk memasak pizza ini untuknya. Betapa hebatnya mempunyai chef sendiri. Sekarang dia akan memasak pizza Emma di atas grill mewah ini. Apa yang boleh saya katakan, hidup mewah mempunyai banyak kelebihan. Nampaknya pizza Emma hampir siap. Ya, mari kita lihat. Wah, ia kelihatan agak baik. Emma seperti seorang wanita sejati mengikuti semua peraturan etiket. Chef sudah bersedia untuk menghidangkan pizza. Wow, adakah ini emas sebenar? Betapa cantiknya dan mungkin sangat sedap. Ayuh Emma, cubalah segera. Betapa berjusnya sekeping. Ya, nampaknya hidangan yang kelihatan tiada bandingan tidak selalu rasa tiada bandingan. Wear shock ada mie. Mike ada mie yang paling murah. Britney ada mie Haribo Gamos. Mana dengan Jean? Tak boleh percaya. Mie emas. Lihat hidangan itu. Mike, apa itu? Apa yang kamu ketawakan? Itu mie. Gigi saya. Saya kehilangan gigi. Aduh, sakit. Oh, apa yang patut saya buat? Saya boleh buat mie. Kami letakkan mie kering di dalam pinggan dan mari kita cari air. Oh, hujan di luar. Kita boleh dapatkan sedikit air dalam pinggan. Tidak lama lagi, mie saya akan masak dan saya akan makan hidangan yang lazat. Wah, bagus. Mike, ini teruk. Kenapa awak fikir begitu? Sebenarnya ia sangat sedap. Baiklah, saya sudah selesai. Baiklah. Giliran saya. Mari kita makan mie marmalade, tetapi bukan dengan penyepit ini. Saya ada garpu elektrik. Ia akan menyala sendiri mie itu. Saya tidak akan berusaha untuk itu. Mari kita coba. Untuk apa butang ini? Oh, Mike, apa yang kamu lakukan? Semua mie terbang. Mike, saya diliputi gula-gula kerana awak. Ia sangat memalukan, Britney. Katakan dengar-dengar ia sedap. Aduh, hanya tinggal satu mie sahaja. Baiklah, ia memang sangat sedap. Sekarang sian shower. Saya perlu tuala besar supaya gaun mereka mahal saya tidak kotor. Sekarang kita boleh cuba mie ini. Dengan penyepit emas saya sudah tentu. Betapa sedapnya.
Jean sangat pelik. Tetapi sekurang-kurangnya saya boleh menikmati hidangan emas saya. Wah, keju emas hanya untuk saya. Betapa cantiknya. Kenapa awak membaling tisu merata-rata? Awak akan dapat balasannya daripada saya. Barang kemas awak akan tertarik kepada magnet saya. Wah! Oh, rambut saya. Oh, tidak. Oh, lelaki. Ups, saya tidak mau dengan rambut, John. Adakah ia dihidupkan? Awak masih ada? Terima kasih. Saya langsung tidak mahu memakannya. Nampak teruk. Tetapi ia agak sedap. Sedap. Bayar rebate daripada yang saya jangka. Wah. Sedap. Bagus! Saya seharusnya saya terlekat pada jeli. Rambut saya! Gadis-gadis bantu saya. Tarik lebih kuat. Aduh! Oh, tidak! Oh! Apa? Apa yang awak buat? Saya minta maaf. Jangan buat ini! Teruk. Giliran awak. Saya tak sabar nak rasa jam ini. Apa? Hebat! Saya tidur sepanjang masa. Korang, saya berwarna pelangi sekarang. Hebatnya, saya sangat cool. Oh my, wow. Oh tidak, saya tidak mau berwarna-warni. Saya lebih suka cuba jeli emas saya. Panggilan Hog. Bagus. Wah, lihat semua adalah- barang kemas yang saya dapat. Sudah bersedia? Hebatnya. Kembali dan dapatkan barang kemas. Ini adalah Kekerompakan itu. Oh. Banyak. Wah. Tak sabar. Saya lupa. Mary tidak sabar untuk melihat hidangannya. Yavis adalah pasta. Tidak nampak terlalu teruk. Mia sudah terliur. Baiklah, Mary. Tiba masanya untuk mencubanya. Ayunkan sedikit pasta pada garfu seperti ini. Kunyah dengan baik. Nampaknya Mary juga mengerti rasa pasta ni. Sudah tentu kerana pasta sebenarnya memerlukan sos. Dan pakaian apa yang lebih sesuai dengan tugas ini selain daripada sos tomato? Oh, ya, lagi banyak sos kecap, lagi bagus. Nampaknya untuk Emma, ia menjadi mewah. Sos kecap tidak cukup baik. Hati-hati, Mary. Mia sudah lama berkenan dengan hidangan awak. Sekarang awak boleh mencubanya. Memang, sos kecap adalah ciptaan terbaik manusia. Nampaknya Emma masih mencebikkan hidung pada pasta Mary. Betapa lazatnya ia. Maaf Mia, tetapi pasta anda sedang menunggu anda. Ayo, buka ia. Baiklah, mari kita lihat. Apa itu? Pasta hitam dengan makanan laut. Ya, sebelum ini kami sudah tahu yang Mia tidak begitu suka makanan laut. Emma, nampaknya kamu benar-benar mahu dapatkan hidangan ini. Baiklah, kamu patut lihat apa yang kamu ada. Nampaknya Emma mendapat mie segera. Oh tidak, ini bukan makanan seorang putri. Pasta hitam dengan makanan laut akan lebih sesuai untuk Emma. Sudah tentu ada sesuatu lain yang boleh difikirkan. Kita perlu selamatkan situasi ini, Emma. Dan sudah tentu satu lagi kelebihan jadi kaya adalah wang. Hey Mia, bagaimana jika kita buat persetujuan ini? Apa? Wah, nampaknya mie segera menarik perhatian dia lebih daripada wang. Jadi sekarang semua orang gembira.
Emma akhirnya boleh menikmati pasta makanan laut kegemarannya dan Mi makan mi segera dia dengan gembira. Seperti lihat. Bagus. Dan Mary dapat duit. Apa yang boleh saya katakan? Perjanjian itu berjaya. Semua orang benar-benar gembira dengan pilihan mereka. Jelas sekali. Cake, whore, ice cream SpongeBob. Saya ada yang paling mahal. Dan saya ada aiskrim pelangi. Saya suka. Tunggu, saya akan mula. Saya nak tengok aiskrim saya. Tak nampak seperti pembungkusan tapi tak apa. Sedap. Saya betul-betul suka. Sedap. Yum. Tapi itu tidak cukup untuk saya. Britney, bolehkah awak berkongsi dengan saya? Apa? Jangan fikirkan pun. Ini aiskrim saya. Keselamatan. Dia mahu mencuri aiskrim saya. Singkirkan lelaki miskin ini, main ciu. Ini sangat lazat. Saya suka. Nyam. Sedap. Baiklah, lepaskan saya. Luar biasa. Baiklah, saya hampir siap. Yum. Oh, terima kasih atas bantuan. Saya tidak mencuba aiskrim mahal itu kerana dia. Saya terasa hati. Dari kau, sir. Sekarang giliran saya. Saya hanya referkan Sudu untuk makan aiskrim saya yang lazat dan mahal. Ia kelihatan luar biasa. Hindi tiada company terbaik yang sesuai dalam hidup saya. Walaupun siapa saya nak tipu, hanya makan aiskrim jenis ini setiap hari di kapal layar saya. Wah, aiskrim adalah kelemahan saya. Saya boleh gali aiskrim Jane. Hey, Mike, ini milik saya. Ia terlalu mahal untuk awak. Hey! Oh, Sidi, aiskrim saya rosak. Betapa sedapnya. Saya tak boleh berhenti makan. Ini seperti mimpi. Ish, apa ini? Yang mengerikan. Tiada apa-apa. Tiada apapun padanya. Orang-orang kalah. Upper. Kek nersildau. Ay mo rin na. Bukan apa itu. Tolong saya. Saya tak tahan mereka. Julius selamat. Oh, ayuh. Ia cuma ulat bulu. Baiklah. Sekarang kita akan membersihkan kek awak yang rosak. Betul-betul besar masalah. Nampak tak, Jane? Tak apa-apa saja. Oh, terima kasih. Saya perlu disinfeksi semuanya dan awak juga. Ew. Saya akan baiki, tetapi bayaran di hadapan sila. Ya, ini dia. Dia? Bukankah Cukup itu? untuk awak? Oh, baiklah. Jadi begitu. Baik. Nah, hey. Oh, betul. Awak boleh ambil beberapa berlian. Mari kita pergi. Oh, makaron. Luar biasa. Sempurna. Baiklah.
Selamat menjamu selera. Bagus! Anda bebas, Chef! Saya juga ingin mencobanya. Saya akhirnya boleh menikmati kelezatan kuliner ini. Nikmat! Ini lazat! Oh, lelaki. Ayo! Ianya. Sedap! Hei, ada lagi keju? Hebat! Baiklah, saya akan mulakan kerja. Wah! Ini seronok! Oh, Julie, saya cuma Tina Bertrand. Oh, suapan terakhir. Oh, itu mengecewakan. Oh, perempuan? Julie sudah gila. Kue, saya Encik Angsa. Kue, hello gadis-gadis. Rabu, lihat seekor angsa. Jadi apa? Senyum. Itu lebih baik. Oh, lukis saya. Masa bermula. Hooray! Kita boleh mula. Pertama, saya akan ambil warna hitam dan buat garisan luar. Dan sekarang saya akan warnakan hidung, kaki dan badan. Dan beberapa sayap tentu saja. Hebat, sempurna. Angsa membosankan. Lebih baik lukis raksasa. Itu hebat. Sempurna. Woo! Oh, masa sudah habis. Saya sudah siap. Lihat. Oh, lukisan yang cantik. Dan sekarang lihat saya punya. Betapa seramnya gigi itu. Oh, itu bukan. Enid menang. Ya, mari sini sayang. Bagus sekali. Ini untuk kamu, Enid. Apa? Oh kawan. Baiklah, itu tidak mengapa. Saya sayang kamu. Bara. Monica, awak yang pertama untuk memutar roda. Tidak, saya tidak mahu kaktus. Dan ini dia, saya tidak akan menolak krim. Awak tidak boleh buat begitu. Kaktus bermaksud kaktus. Awak tidak bernasib baik. Tetapi jangan risau, nanti saya akan bernasib baik dan awak akan gembira untuk saya. Mari kita lihat. Hebat! Saya beritahu anda, tiada yang lebih baik daripada huba-buba gam, terutamanya apabila ada banyak daripadanya. Saya mahu keluarkan mereka dari kotak secepat mungkin dan tampal mereka pada kek. Ya, hebat! Saya rasa ia akan jadi sesuatu yang sangat sedap. Hebat! Hei! Setakat ini, saya ada kek yang paling terang yang pernah saya lihat. Dan itu bukan sahaja. Dan saya boleh membuat bentuk hati daripada gula-gula getah yang masih ada untuk mencantikkan lagi kek saya. Benar! Sangat sedap. Monica, apa pendapat awak? Ia sangat comel. Sudah tiba masanya untuk mencubanya. Hebat! Wah! Ia sungguh sedap. Saya nak makan kek seperti ini sekaligus. Ya! Hei! Boleh saya cuba sekurang-kurangnya hati itu? Tidak! Saya akan makan sendiri juga. Adakah kamu mahu melihat gelembung terbesar dalam hidup kamu? Apa masalah dengan kamu? Kamu tidak mahu berkongsi dengan saya dan saya tidak mahu melihat gelembung kamu. Ambil ini. Beraninya awak. Seluruh muka saya melekit sekarang. Berhenti ketawa. Lebih baik awak makan kek kaktus awak. Macam mana saya nak makan? Kaktus itu berduri sangat. Faham? Jika anda membuang duri, maka kaktus tidak akan menyebabkan masalah serius. Tetapi gunting kuku jelas tidak mencukupi.
Dan ini terlalu besar. Saya rasa pengepit ini sempurna untuk memangkas kaktus. Apa? Betapa bosannya. Sedia. Hebat. Sekarang hanya tinggal satu perkara. Parut kaktus pada kek saya. Apa masalah kamu? Ia nampak sangat comel. Baiklah. Ia kelihatan agak bagus. Ya! Berhenti bercakap. Sudah tiba masanya untuk makan. Baiklah. Saya harap rasanya sama bagus seperti rupanya. Oh tidak. Ia seperti makan kek rasa rumput. Menjijikkan. Selamat makan. Wah! Wah, kek yang hebat. Oh, ini untuk kamu, gadis-gadis. Siapa yang melukis lebih baik akan mendapatkannya. Hebat, masa untuk mula. Super! Kita akan memerlukan dough hitam untuk kontur. Dan sekarang isi strawberry dan raspberry. Hebat. Yeehaw. Tidak. Coklat lebih baik. Masa sudah tamat. Sudah? Baiklah. Mari letakkan lempeng di atas pinggan, saya rasa. Baiklah, mari kita lakukan ini. Kami dapat kek. Bravo, gadis-gadis. Kamu berdua menang. Hebat. Hooray. Tahniah Wednesday. Wah, Terima kasih. nampak hebat. Mari sini, Patch. Dan saya ada hati dan seekor unicorn. Nyam, nyam, nyam. Yay! Hebat. Hebat. Batu, kertas, gunting. Saya menang. Wah, Oh, yesterday main Pikachu. Ya, Dekhaidir bergurau. Asa ka Rebecca jika kau melukisnya dengan baik. Jangan fikirkan pun. kita akan lihat tentang itu. Saya mesti menang. Tangan apa? Adakah tangan ini lebih baik? Oh, hi. Avaysat, Sonyam, Oich, Arat Sini, Hoslin, Amike, the Mods, the Wickers of Winter. Oh, Diana, Gadis, Habiskan. Oh, da. Lihat Pikachu saya. Bagaimana? Hebat ini. Wednesday, tunjukkan lukisan itu. Ada center passing your counter fame, so. Sorry for. Oh, alangkah buruknya. Pemenangnya ialah Enid. Hebat. Hori, saya selalu bermimpi saya adalah Pikachu. Sudah tentu ia milik awak, sayang. Terima kasih. Mari terbang, kawan. Tidak di sini. Oh, kawan. Bagus. Saya mau jadi yang pertama untuk memutar roda. Adakah kamu bergurau? Saya benci. Kerang. Kenapa saya begitu malang? Kerana saya bernasib baik. Saya dapat krim. Yeehaw! Dan saya akan tuangkannya di atas kek sekarang untuk menjadikannya lebih sedap. Ya, perkara utama ialah menggoncangkannya dengan baik. Sedia. Sekarang Anda boleh makan. Ya. Oh. Apa? Santa Claus, apa yang awak buat di sini? Tahun baru bukan datang tak lama lagi. Sangat lucu. Awak hanya cemburu dengan saya kerana saya ada sebiji kek penuh. Dituangkan dengan krim manis. Hebat. Oh, sangat sedap. Ya, saya tidak akan menolak perkara seperti itu. Ayu, ada kek menanti awak juga dengan kupang. Mereka sangat menjijikkan. Apa? Hei, dan sangat keras. Nah, kerana mereka, saya kehilangan gigi. Selepas ini, saya tidak akan menyentuhnya lagi. Tidak, tolong. Anda hanya tidak tahu bagaimana memakannya. Anda tidak perlu makan cengkerangnya. Yang penting ialah apa yang di dalamnya. Lihat betapa sedapnya ia. Oh, betulkah? Itulah yang patut kamu letakkan di atas kek kamu. Bau apa ini? Adakah saya perlu makan mereka? Sudah tentu. Ish, menjijikkan. Dan sebaik sahaja tangan kamu terangkat. Bagaimana kamu boleh merosakkan kek yang begitu sedap? Saya rasa nak muntah hanya dengan melihatnya. Dan saya betul-betul akan muntah sekarang.
Wah, Suzy, kamu ada mutiara yang besar di sini. Hei, Suzy, hentikan. Saya yang buka kerang ini, jadi ini milik saya. Pulangkan balik. Beri kepada saya. Tidak, tolong. Dan mutiara itu juga milik saya. Oh, tidak. Dan di mana ia sekarang? Saya perlu mencarinya dahulu. Oh, kenapa awak? Saya akan cari. Itu kepunyaan saya. Oh, tidak. Tiada apa-apa. Tidak, tolong. Nampaknya kami berumuran kupang dan kek hanya untuk sia-sia. Kali ini, giliran saya